Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saudara, hari ini hari Isnin tanggal 3 November, saudara. Apa khabar saudara Muhammad Remy Mat Sidik? Saudara Rosmini dari Pontian hadir bersama sekeping hati. Begitu juga saudara Yusuf Maya Biru dari Pulau Pinang, DZ Ketari. Salam perjuangan katanya. Saudara Mat Nayan, saudara Elias Muhammad dari Tawau di Sabah, saudara. Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Puan Hamidah Kamat. Puan Hamidah Kamat dari Sejangkang, saudara. Dia saudara Mat Nayan, saudara Abu Nem dari Taiping, Perak. Saudara Muhammad Asidir, salam dari Kuantan, Cik Mak Mohaining. Juga dari Taiping, saudara Ismatin Ahmad dari Pusat Jengka hadir, terima kasih. Dia saudara Bahari Ismail, saudara Abu Nem. Salam untuk bosku dan Presiden UMNO, insya-Allah. Saudara Megat Zulkifli, saudara Aris Saleh, saudara Faizal Acoy, saudara Aris Saleh daripada Segamat, saudara Kamis Nadi dari Bahau Negeri Sembilan, saudara Yusuf Awang daripada Tanah Merah, Kelantan, saudara Saleh Lembang, juga saudara Mazlan Lan, saudara Mudin Kelate, saudara Abdul Hamid, ABD Rahman, saudara Azrul Jalil, Puan Hasnah, terima kasih hadir, saudara. Baik, saudara, hari ini hari Isnin 3 November bermula dengan Petata Petitih. Ini kiriman teman-teman kita yang menghantar kiriman pada saya. Itu saudara Makbul. Katanya, bijaklah memilih teman, saudara. Jangan jadikan mereka sekadar meluangkan masa dengan anda saja. Teman sejati bukanlah orang yang dapat menghilangkan semua masalah anda. Tetapi dia tidak akan hilang ketika anda menghadapi masalah. Itulah teman sejati. Jadi kita harus bijak dalam memilih teman, saudara. Usai kita memberi pandangan ataupun petata petitih, jangan lupa, saudara, 2 hari kita bersiaran, saya tak dapat menceritakan tentang e-commerce, iaitu rendang tok naning. Memanglah kalau orang Perak dia teringin nak makan rendang, jangan susah hati, saudara. Terima kasih Puan Hasnah hadir bersama sekeping hati. Jadi kalau anda teringin nak makan rendang tapi masa tak ada nak buat, sebab nak buat rendang tok ni, saudara, bukan mudah. 5 jam paling mudah, saudara. Dan rendang tok naning ini mengekalkan tradisi warisan negeri Perak. Pure, saudara. Dibuat dengan penuh kasih sayang. Saudara Pak Azrul Jalil, saudara Rabudin, pesara RAD, saudara, ada bersama sekeping hati. Rendang tok dijamin halal dan pembuatannya bukan mudah, saudara. Paling-paling pun 5 jam juga. Dan bagi anda yang menghantar pesanan, dia akan dimasak mengikut pesanan, bukan disiapkan lebih awal. Saudara, rendang tok ada 2, satu daripada daging dan satu lagi daripada ayam, saudara. Jangan lupa, saudara, boleh buat pesanan melalui www.whatsapp.my 60182794288. Baik, saudara. Awalan selalunya saya akan memberi pencerahan ini, saya mengingatkan pimpinan negara. Janganlah kita berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang dan khawatir seandainya wang negara dibelanja tanpa had, maka negara boleh menuju ke kemuflisan. Untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan anda masukkan dalam mana-mana channel yang disediakan, boleh, tak ada masalah. Tetapi selalu saya berpesan, anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, saudara. Kerana saya, tetamu saya, Hafiz sendiri, kami tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik dan bila kita memberi pandangan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu dia punya mukadimah awalnya, saudara. Dan kalau anda nak menghantar kiriman, bolehlah, saudara, ini hantar, asalkan gunalah bahasa yang baik-baik, kerana kita adalah warisan Melayu, warga bangsa yang cinta damai,
kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, tidak dengan maki hamun, saudara. Itu paling penting, saudara. Jangan kita gunakan bahasa-bahasa kita yang celupar, sebab saya tidak akan layan, saudara. Malam ini, saudara, tentulah saya ada tetamu saya, dan 2 malam juga saya tidak bersama dengan Hafiz. Apa khabar, Hafiz? Kabarnya hari ini baik, Tok. Tapi emosi agak terganggu sikit. Kenapa, Hafiz? Hari ini pasal saya punya sepupu punya suami meninggal dunia, Tok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia kena heart attack dalam tidur. Lepas tu dikejarkan ke hospital pagi semalam. Lepas tu doktor cakap dia punya brain damage lah. So bila heart attack, oksigen tak pergi kat kepala, kat otak. So dalam beberapa saat tu dia dah brain damage. Jadi saudara dalam usia-usia begini, berapa usianya? 40 lebih, Tok. Ya. Jadi sebab itu kita kadang-kadang waktu usia tua ni lebih berhati-hati, sebab kadang-kadang yang muda begitu umur 40 lebih pun boleh meninggal keadaannya, saudara. Dalam waktu yang sama saya juga harus berpesan kepada anda supaya jagalah kesihatan sebaik mungkin. Baik, kita masuk dengan laporan kaji cuaca terlebih dahulu. Fiz, nampak gayanya terdapat 6 negeri, Fiz, yang bakal dilanda oleh ribu petir angin kencang, iaitu di Perak, kawasan Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batam Padang dan Mualim. Sementara di Kelantan, di seluruh negeri Kelantan. Seriau saya. Begitu juga di Terengganu, kawasan Besut, Stiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Di Pahang, kawasan Tanah Tinggi Cameron, di Lipis, Raub, Bentong, Temeloh, Bera dan Rompin. Sementara di Selangor, kawasan Hulu Selangor dan juga Gombak. Sementara itu di Sabah, kawasan Pantai Barat Ranau, di Sandakan, Tongok dan Telupit. Ini hinggalah lewat dini hari nanti, saudara. Dalam waktu yang sama, saudara, saya juga mendapat laporan dari Jabatan Kajian Cuaca yang meramalkan bahawa Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan hujan berterusan tahap waspada di Labuan dan beberapa kawasan di Sabah mulai esok hingga 5 November. Jadi dalam kenyataannya, kawasan terlibat di Sabah ialah kawasan pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Puteri Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud serta Kudat. Jadi, warga di Sabah boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Jabatan, aplikasi mudah alih My Cuaca dan laman media sosial, saudara. Itulah gambarannya, saudara. Terima kasih, saudara Is dari Perlis atas kiriman sekeping hati, saudara. Dan tetamu saya pada malam ini, saudara, tetamu kita malam ini, iaitu yang berbahagia Datuk Muhammad Zaidi Mat Zain selaku Ketua UMNO bahagian Bangi, merangkap Ketua Penerangan UMNO Selangor. Apa khabar, Dok? Baik, Alhamdulillah. Datuk nampak masih sihat bergaya, Tok. Alhamdulillah, Tok. Tapi Datuk selalu kadang-kadang nak dapat pun susah juga sebab banyak kes, Tok, ya. Betul. Datuk juga adalah merupakan pengamal undang-undang. Datuk pergi Sabah bila agaknya, Tok? InsyaAllah 7 ataupun 8 bulan ni. 8 bulan Majlis Tinggi UMNO bersidang. Mesyuarat di sana. 9 bulan. Dan 9 bulan. Pelancaran jentera. Ya? Pelancaran jentera. Pelancaran jentera. Pengumuman calon dan juga pelancaran jentera. Ya, mudah-mudahan lah, Datuk, ya. InsyaAllah. Datuk punya tumpuan kawasan mana, Dok? Kudat dan juga Pulau Bangi. Belah sana, Kudat dan Pulau Bangi. Pulau Bangi. Pulau Bangi. Kawasan apa, Dun? Dun lah. Dun sana. Ada tak ada, Dok? Pulau Bangi tak ada. Ada kita jaga kawasan. Ada, ya? Gitulah perbincangan kita malam ini tentulah tentang kita bukanlah menjolok sarang terbuat. Bagaimanapun tu, alhamdulillah saya baru dapat menerima kiriman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Katanya bahawa kesihatannya sudah pun beransur pulih. Alhamdulillah. Terima kasih. Sakit tulang belakang ya? Sakit tulang belakang apa? Dia selalu tukar belakang. Jadi biarlah banyak sangat mesyuarat Asia, lepas itu pergi ke Korea, balik. Sepatutnya dia menghadiri perasmian di Pahang, tapi doktor menasihatkan dia kena berehat lah. Banyak sangat eventnya. Dan alhamdulillah hari ini dia berehat seketika bersama dengan cucu-cucunya. Dan beliau menzahirkan ucapan terima kasih lah kepada warga negara kita yang mendoakan kesihatan beliau. Dan sebab itulah walautan ke Pahang terpaksa ditunda. Alhamdulillah lah beliau di rumah bersama dengan cucunya.
Saya nampak beliau dengan anak Nuha tu nampaknya. Nurul Izzah tentulah berada di Sabah. Baik Dok, ini Fiz. Ya. Kita masih lagi bercakap tentang apa yang berlaku di negara kita ni dalam 4-5 hari lepas. Apabila seorang menteri, itu kadang-kadang menteri ni pun ada masanya jadi cak ayam juga. Ya. Apa ni berbalah dengan wartawan. Jadi kesannya bahawa Majlis Media Malaysia MMM semalam dan hari mengeluarkan kenyataan. Mereka menyatakan sokongan pada wartawan dan katanya para wartawan seharusnya bertanya soalan tanpa rasa takut ataupun ragu dengan sebarang ancaman. Sebab itu apa yang berlaku antara wartawan Utusan Malaysia dengan Menteri KPKT itu agak menyedihkan. Boleh Tok ulas sikit Tok? Berkenaan perkara itu, Tok, ya. Ya. Bagi saya tidak ada apa salahnya dan apa kata peliknya pada soalan tu. Soalan tu cukup bagi saya cukup baik Ya. dan wajar ditanyakan. Ya. Kenapa menggunakan bahasa Inggeris? Kenapa gunakan bahasa Inggeris? Ya. Tak guna bahasa Melayu. Ya. Itu saja. Sepatutnya dia kena ambil positif soalan tu. Betul. Soalan tu adalah peluang kepada dia untuk menjelaskan. Kenapa dalam bahasa Inggeris? Mungkin dia dalam penerangan dia tak jelaskan kenapa bahasa Inggeris. Itu Dan saja. dia memilih untuk berbalah pula. Dia milih untuk apa ni, bagi saya lah, dia mengancam lah wartawan kan. Tak patut berlaku begitu. Kalau tak nak berhadapan dengan lensa tu kan, dengan juga soalan-soalan wartawan tu, jangan jadi menteri. Itu cerita dia. Menteri ni memanglah panas kedudukan dia, orang nak tanya. Dan bagi saya soalan yang tanya itu adalah merupakan peluang untuk kita menjelaskan apa yang tidak kita jelaskan sewaktu kita memberikan taklimat atau penerangan. Soalan reporter tu cukup penting kerana itulah soalan rakyat sebenarnya. Betul. Ya, soalan rakyat di bawah sana. Jadi reporter dia dapat maklum mungkin melalui website dia ataupun melalui media sosial dia sendiri, ya. Soalan-soalan ni yang ditanyakan. Kadang-kadang menteri tak memberikan penjelasan, rakyat nak tahu, so reporter lah tanya. Dia jadi pengantara tu, di antara menteri dan juga rakyat. Apa yang nak tanya, Hafiz? Ya. Dan akhirnya kita baca juga tu sehari dua ni bahawa beliau terpaksa akur dan memohon maaf kepada wartawan tersebutlah. Dan saya rasa baru beliau sedar lah kot tu kan, bahawasanya kementerian dengan wartawan ni adalah dua benda yang tak boleh dipisahkan sebab wartawan akan menyampaikan dasar-dasar kerajaan, dasar-dasar kementerian dan sebagainya kan. Jadi itulah kadang-kadang kan dia tak boleh nak berfikir dengan baik agaknya waktu yang bertanya tu bukannya wartawan picisan. Ya. Bukan wartawan daripada akhbar nyamuk. Betul. So, bukan wartawan cak ayam lah. Be positif lah kan. Sebab tu saya macam 2-3 malam lepas saya dah cakap. Saya kata sebab bila dia marah pada wartawan bertanya, kamu dari mana? Dia kata datang daripada Utusan Malaysia. Dia kata I will call your chief editor. Kerana soalkan soal itu. Dia nasib baik lah. Kalau zaman saya dulu tu, saya kata, okay, you can call my chief editor, but I will call your prime minister. Macam mana tu? Ya, betul. Betul, patutnya dia tak boleh berargue dengan reporter tu. Betul. Begitu. Kalau Terima kasih Saudara Muhammad Shanif, Puan Asnah, atas kiriman sekeping hati. Tok, kita beralih pada persoalan. Saya nampak dalam minggu lepas lah, Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat, dan Datuk banyak mengulas tentang perbicaraan. Saya yakin Datuk berada di mahkamah dalam perbicaraan Datuk Seri Najib. Dan katanya besok insyaAllah di Mahkamah Putrajaya submission kes hari terakhir. Kano. Ya? Hari terakhir besok tu. Besok. Boleh Datuk ulas sikit tak? Dah 2 minggu hujah daripada kedua pihak. Okey. Dimulai dengan pihak pembelaan. Pihak pembelaan mengambil masa seminggu lebih. Ya. Dan masa 2 hari diambil oleh pihak pendakwaan untuk hujah balas. Dan sebenarnya masa 2 hari itu kalau disingkatkan dia jadi 1 hari je lah. Sebab pada hari pertama separuh hari, iaitu selepas rehat, dan pada hari kedua separuh hari juga sehingga waktu rehat. Kemudian habislah selesai hujahan dia. Dan bakinya itu
disudahkan oleh pihak pembelaan untuk mengemukakan hujah balas. Jadi Tan Sri Syafiee ataupun Syafi telah pun membuat ataupun mengemukakan hujah balas dan besok adalah hari yang terakhir agak penting lah besok untuk wrap up hujah balas daripada pihak pembelaan. Jadi cukup pentinglah. Dan di situlah kita dapat satu gambaran yang jelas tentang kedudukan sebenar setelah disimpulkan keterangan saksi-saksi yang dikemukakan oleh pihak Datuk Seri Najib. Ada 26 orang saksi. 26 bagaimana saksi-saksi itu telah menyokong keterangan Datuk Seri Najib bahawa dia tidak terlibat dalam perbuatan seumpama yang dipertuduhkan, sama ada di bawah akta SPRM, tuduhan penyalahgunaan kuasa. Ada 4 pertuduhan dan juga 21 pertuduhan. Banyaknya. Di bawah AMLAH. AMLAH. Terima kasih Saudara Muhammad Syukri Johari. Apa yang nak tanya, Hafiz? Untuk sepanjang tempoh YMDB Tano ni berlangsung di mahkamah ni tu, pada pandangan peribadilah, saya nak tanya chances macam mana untuk bosku untuk kes ni. Kita tidak mahu mendahului hakim bicara. Tapi itu yang saya katakan bahawa penghujahan yang dibuat oleh pihak pembelaan yang diketuai oleh Tan Sri Syafiee ni dapat membuktikan bagi saya sendirilah bahawa tuduhan-tuduhan yang dikemukakan itu dari segi pembuktiannya begitu lemah sekali. Begitu lemah. Sebagai seorang peguam, Datuk melihat bahawa tuduhan daripada pihak pendakwa itu nampak lemah. Dari segi lemah dari segi apa tu? Pembuktiannya. Sebab pembuktian paling tinggi sekali adalah pengakuan. Ada tak pengakuan daripada Datuk Seri Najib? Tidak ada. Satu. Yang kedua, mereka nak membawa dokumen untuk membuktikan bahawa wujudnya apa yang dipertuduhkan itu benar, ataupun wujud kebenaran di atas apa yang dipertuduhkan itu. Apa dokumen yang mereka bawa? Seumpamanya tuduhan yang pertama itu adalah berkenaan dengan penederma daripada Raja Arab lah, kita senang ceritalah daripada istana. Okey. Apa dokumen yang pihak pendakwa bawa ke mahkamah? Pihak pendakwa sendiri membawa bukti bahawa memang derma itu daripada keluarga Raja Arab. Memang ada? Memang ada. Dokumen itu dibawa oleh pihak pendakwa sendiri. Jadi bukan hearsay lah? Bukan. Pihak pendakwa telah membawa pegawai bank, iaitu bernama Joanna Wu. Joanna Wu. Dia bawa Joanna Wu ni ke mahkamah berserta dengan dokumen-dokumen sekali. Dia adalah pegawai M-Bank yang menguruskan kemasukan dana tu. Dipanggil. Jadi pihak pembelaan tak ada dokumen-dokumen itu. Sebab ada pada pihak pendakwa. Jadi Datuk Seri Najib dah bagi tahu dah itu adalah derma daripada keluarga di Raja Arab. Tapi ramai orang sindir, mana Arab gila nak bagi derma banyak tu. 2.6 billion. Kan? Ini orang gila je dia kata bagi macam tu. Tapi it's real. It's real. Benda tu betul. Kenapa? Joanna Wu, saksi pihak penawaran itu sendiri bawa dokumen. Dokumen apa dia bawa? Surat iringan tentang kemasukan duit tu. Sebab nak masuk duit dalam jumlah yang besar, dia mesti ada sumbernya daripada mana. Betul. Jadi Joanna Wu membawa surat iringan daripada Arab Saudi, istana Raja Arab Saudi, bahawa ini semuanya daripada pihak istana. Dan juga slip bank kemasukan. Ada. Dia panggil SWIFT. Maknanya itu satu bukti kemasukan macam kita slip lah Kalau kita masukkan duit, ada slip kan? Itu dia bawa masuk dalam jumlah yang Datuk Seri Najib sebut tu. Sama. Dan juga ada kemasukan dalam akaun. Dan kemasukan dalam akaun itu, dalam akaun Datuk Seri Najib, kenapa masuk dalam akaun Datuk Seri Najib? Sebab ini adalah derma personal kepada Datuk Seri Najib. Dan Datuk Seri Najib telah meminta penjelasan ataupun meminta pandangan daripada pihak pada masa itu pihak Gubernur Bank Negara. Tan Sri Zaiti, macam mana cara dan kaedahnya. Dan apa yang Datuk Seri Najib buat itu adalah berdasarkan pada nasihat daripada pihak Bank Negara. Bukannya dia pandai-pandai buka akaun sendiri-sendiri, dia buat senyap masuk ikut belakang. Tidak, sebab itu memang orang nak bagi derma. Dan semua tu tally.
Ya, kemasukannya dengan bukti kemasukan dan juga surat iringan itu semuanya tally. Tally ya? Ya, ini saksi pihak pendakwaan sendiri. Jadi sepanjang pembicaraan Datuk ada dalam mahkamah tu lah. Saya ada. Saya ada. Untuk pembicaraan sewaktu pembelaan pun saya ada. Sewaktu pendakwaan pun ada. Dan lebih-lebih lagi lah waktu penghujaan ini. Ya. Saya orang kata apa 2 minggu lah saya cuti untuk kerja lain tu. Ada kerja lain duduk dengar tu. Duduk kat situ lah mahkamah tu sebab saya nak menghayati apa sebenarnya yang dipertuduhkan kata Datuk Seri Najib ni dan bagaimana pembelaannya, kenapa rakyat boleh terpengaruh dengan dakwah-dakwah yang dimainkan oleh pihak pembangkang yang saya percaya ya mereka sebenarnya tak tahu fakta sebenar. Okey. Ya, itu saya katakan yang pertama tu ya. Dari segi dokumentasi. Kemudian dari segi kesaksian tu. Saksi-saksi yang mereka bawa ni yang nak mengatakan bahawa kononnya Datuk Seri Najib menyalahgunakan kuasanya mengarahkan pelaburan ke, pengeluaran bond ke, pengeluaran duit, kemasukan duit dan sebagainya ni. Ya, dan juga pelantikan penasihat pelaburan, Goldman Sachs misalnya ya. Semuanya nak diletakkan atas kepala Datuk Seri Najib. Okey. Tetapi kita nak menyalahkan orang, kita nak menuduhkan orang, kita kena bawa al-bayyinahnya, buktinya. Ya, dan mereka bawa saksi. Ya, mereka kata Datuk Seri Najib lah yang arahkan. Okey, bawa saksi kamu. Ya, dalam kaedah kita tu, kaedah hukum syar'i, kul hatu burhanakum. Okey. In kuntum shadiqin. Ya, kita kena bagi buka hati sikitlah tu ya. Ya. Bawalah bukti kamu, hujah kamu sekiranya kamu itu betul. Okey. Dakwaan kamu itu betul. Jadi pihak pendakwa dia bawalah saksi-saksinya tu. Jadi saksi-saksi ini dibawa siapa? Antaranya adalah dia bawa pihak pengurusan ONDB itu sendiri. Okey. Yang membuktikan, dia kata kononnya Datuk Seri Najib mengarahkan dia untuk melakukan itu, dan inilah yang saya sebutkan tadi ya. Dan juga sebagaimana yang dituduhkan itu. Jadi saksi ni terutama sekali dipanggil CEO ONDB, Syahrul Azrai namanya. Okey. Ya? Okey. Datuk Syahrul Azrai ni Syahrul Azrai ni memberitahu mahkamah bahawa dia tidak mendengar sendiri dan tidak melihat sendiri Datuk Seri Najib mengeluarkan arahan. Ya. Tetapi Jolo yang beritahu kata Datuk Seri Najib yang mengeluarkan arahan tersebut. Jadi bukan direct daripada Datuk Seri Najib. Direct. Daripada Jolo. Daripada Jolo. Dia kata Jolo yang beritahu dia, Datuk Seri Najib yang arahkan. Okey. Jual nama lah ni. Okey, tanya siapa lagi? Tanya Jasmine Lu. Okey. Penasihat undang-undang dia. Jasmine Lu kata semua pengeluaran surat dah, pelantikan dah, pengeluaran bond dah, pelaburan dah, semuanya arahan daripada Datuk Seri Najib. Macam mana awak tahu? Jolo yang bagi tahu. Semuanya letak atas kepala Jolo yang bagi tahu kata Datuk Najib suruh buat itu dan ini. Ya. Elmi, tolong naikkan sikit suara. Ini juga termasuklah CFO dia. Ya. Iaitu Azmi Tahir juga mengatakan perkara yang sama. Dia sendiri tidak mendengar. Ini yang sedapnya tu ya. Dia sendiri tidak mendengar bahawa Datuk Seri Najib ada mengarahkan Jolo atau mengarahkan dia secara direct. Tak ada. Okey. Jadi semuanya adalah dengar cakap. Hearsay. Hearsay. Ini hearsay. Dan hearsay ni pula Datuk Tan Sri Syafiee kata, hearsay ni bukan sekadar hearsay biasa. Hearsay double hearsay. Double hearsay maksudnya hearsay berganda lah, 2 kali lah. Daripada contohnya Syahrul Azrai. Dia kata dia dengar daripada Jolo. Ya, dia dengar daripada Jolo. Jolo daripada siapa? Daripada Datuk Seri Najib. Itu dah double. Itu double. Jadi hearsay. Orang yang declarant, yang mengatakan itu siapa? Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib tanyalah, dia dah ada. Tanyalah Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib dah bagi keterangan bahawa dia tak sebut macam tu kepada Jolo. Nampak tak? Datuk Seri Najib kata dia tak sebut macam tu kepada Jolo. So sekarang ni siapa saksi yang paling orang kata kompeten adalah Datuk Seri Najib. Ya. Sebab dia adalah declarant. Dia lah orang yang mengisytihad ataupun yang mengatakan perkara tersebut, bukannya Jolo. Jolo pun dah kata Datuk Seri Najib kata. So kalau panggil Jolo sekalipun, perkara ni tidak dapat dibuktikan. Kerana Jolo mengatakan Datuk Seri Najib yang bagi tahu dia. Jadi sekarang ni kita kena tanya Datuk Seri Najib. Adakah kamu mengatakan perkara tersebut? Adakah kamu memberitahu perkara tersebut? Datuk Seri Najib kata dia tak bagi tahu. So maknanya
dia tidak ada satu substance untuk dia pegang. Okey. Bahawa kenyataan ataupun bukti kenyataan yang kononnya Datuk Seri Najib melakukan arahan-arahan tersebut tu adalah benar, tak ada substance. Tak ada pembuktian. Tak ada, tak kukuh dan tak kuat, begitu rapuh. Malah kalau ada John Law lebih mudah lah nampaknya. Kalau ada Jolo bukan declarant. Jolo tu bukan orang yang mengatakan. Jolo tu mendengar juga daripada Datuk Seri Najib. Ya. Jadi maknanya, kalau ada Jolo sekalipun, dia tak boleh nak buktikan perkara ini adalah benar. Selagi mana orang yang didakwa mengatakan itu, dia kata, saya tak kata. Orang kata, dia tak kata. Jadi, so ini yang dihujahkan oleh Tan Sri Safi antaranya, isu hearsay, isu double hearsay. Dan pihak pendakwa, dia pun mengaku bahawa ada hearsay. Bahawa bukti dan juga saksi-saksi yang dibawanya adalah hearsay. Pihak pendakwa pun mengaku. Cuma dia kata, hearsay ini boleh. Dia kata, boleh. Kenapa? Kerana dia mengambil satu peruntukan di bawah akta keterangan. Dia mengatakan bahawa sebab orang yang didakwa mendengar apa yang Datuk Seri Najib katakan itu tidak dapat dijumpai. Itu ada pengecualian dia. Ya. Betul ada pengecualian dia, tetapi bukanlah dalam keadaan itu. Orang tidak dijumpai ni tu dalam erti kata, contohnya kita mendakwa seorang itu telah meninggal dunia. Jadi dia kena buat sesuatu usaha dahulu yang memuaskan hati bahawa orang yang dikatakan telah meninggal dunia itu bolehlah diisytiharkan sebagai telah meninggal dunia. Usaha yang dah habis, sehabis-habisnya. Tapi persoalannya sekarang ni, pihak pendakwa tidak membuktikan kepada mahkamah dalam pembicaraan tersebut bahawa dia telah melakukan usaha yang sehabis-habisnya usaha untuk mendapatkan Jolo. Apa yang dia buat? Kalau kita katakan kapal terbang MH370 hilang, apa usaha kita buat tu? Kena cari ya. Carilah. Macam-macam cari seluruh dunia cari dia tu. Ya. Betul tak? Dan kita tengok sendiri usaha dah buat berhabis-habisan dah, tak jumpa juga. Akhirnya disiarkan, dah jatuh, tempah, hilang, mati dah. Keluar surat mati siap dah tu. Ya. Kalau ada orang Islam situ, dah bagi pusaka siap dah. Okey. Sebab apa? Dah tak jumpa. Dah tak dapat jumpa. Tapi dalam kes ni, dia nak kata Jolo hilang. Oh, senang je. Ini yang dihujahkan tu. Itu yang dihujahkan. Jolo hilang. Awak nak guna pengecualian di bawah akta keterangan tu, awak nak kata Jolo hilang. Ya. Tapi dia mesti membuktikan bahawa apa usaha yang dia buat nak mengatakan Jolo hilang. Kat mana kamu dah cari? Kat mana dia dah cari? Dia tak buat usaha-usaha tu, tak ada bukti yang kepada mahkamah. Ini yang dihujahkanlah. Saya mengulangi apa yang dihujahkan. Secara ringkas tu secara mudah faham kita orang awam. Dan tidak kontak orang kuat lah. Tak tahu. Kita bukan mendahului hakim. Kita tak adalah kata Datuk Seri Najib mesti macam mana sekalipun dilepaskan daripada pertuduhan. Kalau kita kata gitu sekalipun, itu adalah dihujahkan oleh Tan Sri Safi. Kan? Hujah penggawa bela. Hujah daripada pihak pembelaan. Tan Sri Safi dia begitu bersungguh-sungguh meyakinkan mahkamah bahawa Datuk Seri Najib ni adalah orang yang dizalimi, orang dianiaya. Kerana dia sendiri ada dan dia sendiri hadir ke mahkamah dan dia sendiri telah menyatakan bahawa dia tidak melakukan apa yang telah dituduhkan itu dan tidak ada saksi pun yang membuktikan bahawa dia melakukan perkara itu. Maknanya apa yang dibawa itu adalah suatu hearsay, bahkan dokumen yang dibawa pun adalah merupakan dokumen yang menyokong pihak pembelaan dan menentang pihak pendakwaan. Jadi dia kata Datuk Seri Najib wajar dilepaskan hari ini juga. Sepatutnya kalau mahkamah yakin dan dengan hujah yang dibawa oleh pihak pembelaan tu. Sampai tahap begitulah. Itu pembicaraan agak menarik lah. Menarik tu. Okay. Panas tu. Terima kasih Puan Salimah Adib, Saudara Aaron 1563, Saudara Is, Bila Hafiz, ahli tinju pun ada juga sama, Saudara Syukri Samsudin, Saudara Muhammad Syukri, yang menghantar sekeping hati untuk kita. Ahli tinju pun ada dengar juga sekarang ni. Dia ni Hafiz cuma saya melihat bertambah menariknya, saya nak tanya dengan Datuk, kerana tiba-tiba antara juga saksi yang dibawa adalah Datuk Seri Jamil Khir, mantan menteri. Dan kenyataan dia di mahkamah, dia kata Datuk Seri Najib pohon derma. Dia bukan ditawarkan oleh derma tu, agak-agak boleh Datuk jelaskan? Dia menteri pada waktu itu kan. Dan dia sendiri pergi ke Arab Saudi.
Okey. Oh, dia sendiri pergi. Dia sendiri pergi dan dia tahu hutang perkara tu. Jadi kenapa nak, dan dia adalah saksi yang kompeten. Ya. Untuk menjelaskan bahawa sumber kemasukan duit 2.6 bilion tu 2.3 bilion. 2.3 ada yang kata tapi 2 point tak pula Ya. adalah merupakan derma daripada keluarga Arab Saudi. Itu jelas ya. Dan bukan dia saja tu. Pihak kerajaan juga, pihak pendakwaan juga menghantar pasukan daripada pihak PDRM ya, dan juga pihak SPRM sendiri pun ada hantar. pergi. Kalau katakanlah duit masuk dalam akaun saya kata ini Datuk Amir yang bagi. Dah tentulah orang yang tak percaya tu pergi jumpa dengan Datuk Amir. Betul tak? Ataupun wakil Datuk. Ya, dia pergi ke rumah Datuk, hantar rombongan. Siapa? Polis pergi. Siapa? SPRM pergi. Dan jumpa dengan Datuk, Datuk mengaku betul. Duit tu semua adalah derma daripada pihak kami. Pihak saya. Ada ya? Itu pengakuan dibuat oleh keluarga. Keluarga diraja. Ya. Dia keluarga raja mungkin dia tak tahu sendiri kan. Dia hantarlah wakil dia siapa program dia so-called untuk memaklumkan bahawa memang betul. Dan mereka ni mendapat layanan kerajaan. Ya. Kalau dia pergi atas dasar syarikat Jolo, Sembunyi-sembunyi ataupun atas dasar syarikat Jolo, kan takkanlah Jolo pula nak bawa dia pergi umrah. Betul. Betul tak? Ya. Dia pergi umrah dengan layanan istimewa. Naik kapal terbang private jet lagi. Daripada mana ya? Riyadh pergi ke Mekah. Ya. Naik private jet. Maknanya mereka ni mendapat layanan yang baik. Itu kenyataan di mahkamah ya? Ya, kenyataan. Itu semua tu kenyataan di mahkamah. Kalau tidak mana saya tahu tu. Ya. Saya tahu semua tu adalah kenyataan daripada mahkamah lah. Jadi mereka mendengar sendiri pengakuan daripada keluarga raja bahawa semua derma tu adalah daripada istana. Ya. Daripada Raja Arab Saudi. Hafiz? Tok, saya nak tanya. Ya. Dari sudut undang-undang lah kan. Ya. Kalau ada duit nak masuk daripada luar negara, contohnya daripada Thailand lah. Ya. Nak masuk 1 bilion. Katalah kita ni orang biasa ni Tok. Kata ada duit nak masuk. Jadi prosesnya tu kita ikutlah proses yang ditetapkan oleh kerajaan. Maksudnya kita pergi bank negara, declare dan sebagainya. Dan duit tu masuk ke dalam akaun peribadi kita lah. Salah ke dari segi undang-undang tu? Dia salah ni, dipanggil pengubahan wang haram ni apabila dia tidak melalui saluran undang-undang. Okey. Apabila duit tu masuk melalui saluran undang-undang, maka tak salah lah. It's simple as that. Datuk Seri Najib masuk duit itu semua melalui proses undang-undang. Bukannya orang masuk dalam akaun dia senyap. Dia dituduhkan 21 tuduhan, antaranya tu 9 tuduhan duit masuk tu. Duit masuk tu 4 kali masuk. Tapi dipecah kepada 9 kali. Masuk. Bukan Datuk Seri Najib yang arahkan pihak Raja Arab Saudi itu masuk 9 kali. Ya. Datuk Seri Najib tak tahu. Duit itu masuk dan pihak M-Bank diarahkan oleh bank negara supaya pecahkan kemasukan tu 9 kali. Bank negara yang arahkan. Bank negara minta masukkan 9 kali, dia tak boleh masuk 4 kali. Adalah peraturan dia kenapa peraturan tu dikenakan begitu kan. Ya. Bukan Datuk Seri Najib, kau masuk 9 kali, yang kau masuk sikit-sikit aja, masuk banyak-banyak. Tak ada arah demikian tu. Tapi semua kemasukan tu dipecahkan sampai 9. Padahal ada jumlah 2.6 atau 2.3 untuk sebutkan tadi tu. Apa tak? Tapi itu adakah itu konspirasi tu? Jadi kita nak kata nak main tuduh tak boleh. Kita tunggu kes ni selesai dulu. Apabila mahkamah sendiri yang membuat dapatan, barulah kita boleh saman. Seumpama Datuk Seri Najib saman dia saman Tommy Thomas dan dia saman Terry Rudin. Kerana menyembunyikan addendum. Sebab addendum dah diputuskan, dia adalah wujud. Itu addendum. Jadi tapi tak dibawa siapa yang bertanggungjawab, Terry Rudin. Siapa yang kata addendum tu dah sah, wujud. Mahkamah yang kata sah wujud. So ada substance untuk Datuk Seri Najib menyaman orang yang menyembunyikan. So berbalik pada soalan saya tadi tu, maksudnya kalau kita mengikut proses yang betul, duit tu walaupun duit tu masuk ke dalam akaun personal kita, memang tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Masuk akaun personal kita. Datuk Seri Najib nak derma kepada dia. Kenapa dia nak masuk
Akaun company. Ya. Company mana Datuk Seri Najib ada? Ya. Kenapa nak masuk dalam akaun tu? Semua dia kata duit tu adalah duit bersumberkan duit 1NDB yang telah diselewengkan. Apa buktinya? Apa bukti Datuk Najib sekarang ni? Apa bukti Datuk Najib menyelewengkan duit 1NDB? Memang ada pengeluaran berbilion-bilion duit 1NDB. Tetapi apa yang Datuk Seri Najib terlibat ialah sekadar kedudukannya sebagai Menteri Kewangan dalam menandatangani beberapa resolusi yang telah disetujukan oleh board. Board bersetuju. Board bersetuju. Misalnya dalam pelaburan Tanjung Energi, ya. Okey. Pembelian saham Tanjung Energi misalnya. Yang dikatakan Datuk Seri Najib mengarahkan pelaburan itu, pembelian saham itu adalah hearsay. Iaitu dia kata, Jolo kata Datuk Seri Najib yang arahkan. Hearsay di mana-mana pun hearsay. Itu jadi dia sepanjang minggu lepas hearsay aja lah. Begitu juga dengan pelatihan Goldman Sachs, sebagai penasihat pelaburan. Ya. Yang lantiknya adalah Syahrul Azrai. Bukan Datuk Najib. Bukan Datuk Seri Najib. Dilantik sebelum Datuk Seri Najib menandatangani dokumen yang berkenaan tu, resolusi yang telah diputuskan oleh pihak board. Dia tidak mendahului board pun. Dia kata dah ada tanda tangan. Datuk Seri Najib kata, saya tak ada menandatangan, takkanlah saya dalam bahasa kasarlah bodoh sangat. Aku ni Perdana Menteri, takkan aku nak sign dulu. Board tak sign, dia dah nak sign. Lepas tu bawa pakar tanda tangan pula. Betul ke tanda tangan Datuk Najib tu? Datuk Seri Najib bawa tanda tangan, bawa spesimen Datuk Seri Najib pada tarikh yang sama. Berapa dia bawa? Lebih daripada 10 spesimen tu. 30 ke apa? Tanda tangan Datuk Seri Najib. Nak bandingkan dengan tanda tangan yang ada pada masa itu. Kata pakar tanda tangan ni, dia kata yang Datuk Najib bawa ni tak sama dengan apa yang sign dalam borang. Maknanya itu ada pertikaian. Maknanya tu yang tu seolah macam cut and paste. Dia macam dia ambil tanda tangan dalam borang yang lain, dia tampal kat situ. Dan ini disahkan oleh pihak pakar tanda tangan yang dibawa oleh pihak pembelaan. Jadi semua yang di sini adalah satu macam yang Hafiz kata tadi lah, ya. Dia menjurus kepada adanya konspirasi politik untuk mengenakan Datuk Seri Najib di atas perbuatan tidak dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Mereka konspirasi ni sesama mereka. Mereka yang kenyang. Kan? Jasmine Lu tu dikatakan dalam pembicaraan tu dia memperolehi 100 juta tu. 100 juta. Bayaran? 100 juta daripada Jolo. Dan Jasmine Lu ni adalah saksi pendakwaan yang terakhir dibawa untuk menyanggah dapatan saksi ataupun keterangan saksi daripada pihak pendakwaan sendiri. Dia bawa. Kononnya dia kata apa tau? Dia kata dokumen 4 surat dokumen iringan membuktikan tentang kemasukan duit daripada istana tadi adalah merupakan satu rekaan. Satu rekayasa. Satu perkara yang dipalsukan. Dia kata dipalsukan oleh siapa? Oleh salah seorang daripada board 1NDB pada masa itu. Dibuat di mana? Di London. Tapi kawan tu dah meninggal dunia. Nama apa ya? Ki Kok Tiam, macam itulah nama dia. Cina tu. Jadi kawan tu dah meninggal. Dia kata kawan tu yang buat. Bila? Tahun 2005. Sedangkan perkara tu telah dimutamakkan pada tahun 2004. Pada tahun 2004. 2000 kalau tak silap saya lah tentang tarikh tu. Di mana? Di London. Di London dia kata. Tapi maknanya surat muktamad tentang surat tu telah dikatakan oleh Joanna Wu lebih awal lagi. Dia kata kawan ni kata surat tu adalah surat yang palsu setahun kemudian. Jadi di situ dah nampak betapa percanggahan dan juga suatu rekaan.
dibuat oleh pihak saksi pendakwa tu sendiri. Jadi kita tunggu besoklah nampaknya tu. Tengok. Besok penyudahnya. Jadi insya-Allah begitu menarik sekali Datuk, satu diribat. Mudah-mudahan nanti besok lusa lah saudara Datuk Hasanal pun datang juga. Ya. Dia pun hari-hari tu. Hari-hari Dia pun hari-hari tu. Itu UMNO Bagan Selayar. Jadi kertinya kalau mengatakan UMNO tak peduli pada Najib, tak betul lah tu ya. Tak betul. Kita program UMNO pun ramai ada di situ mematikan kes ni dan juga membuat ulasan. Ya. Kerana kita yakin bahawa kita Datuk Seri Najib tidak bersalah, itu keyakinan kita, dan kita tak nak ada pihak yang manipulasikan. Dan kalau kita lihat kan tu ini kita cerita pandangan kita lah, apa yang kita nampak lah media masa ni pun satu hal juga tu keterangan Datuk Seri Najib, keterangan pembelaan, hujahan pihak pembelaan tidak di-highlightkan sangat. Kalau kita tidak mainkan melalui media sosial kita tu, jadi perkara ni orang tak tahu. Orang tak tahu. Ya betul. Yang di-highlightkan ialah pendakwaan. Hujah pendakwaan yang satu hari tu. Kan? Okey. Maknanya kalau katakanlah ada 2 minggu, 14 hari, kan, tolaklah hari cuti ada 10 hari, 9 hari yang dihujahkan oleh pihak pendakwaan tu sunyi bagi dalam media pembelaan, hujah daripada pihak pembelaan tu macam sunyi di pihak media media masa ni kan. Tapi apabila pihak pendakwa berhujah sedikit saja, mereka highlightkan benda tu. Jadi seolah-olah macam kalau tidak ada penjelasan dan keterangan daripada media sosial ni dan juga orang yang bersimpati dengan Datuk Seri Najib, nanti tenggelamlah cerita kebenaran Datuk Seri Najib di mahkamah tu. Sikit nak tanya. Sekiranya proses yang kemasukan duit 2.6 bilion, dikatakan 2.6 bilion mengikut undang-undang melalui Bank Negara, diketahui oleh Gubernur sewaktu itu dan diberi cadangan oleh Gubernur untuk buat akaun dan sebagainya. So secara dasarnya memang ikut undang-undang tu Tapi kenapa sehingga hari ini bila kes sudah dalam mahkamah, segala fakta-fakta ni dia macam ada benda lain yang diorang masukkan untuk menyanggah benda-benda ni tu. Boleh tu komen sikit tak? Contohnya macam mana? Contohnya sekarang ni segala proses tu dah dilalui dengan ikut undang-undang lah, macam soalan saya tadi tu. Maksudnya ada suratnya daripada kerajaan Saudi masuk, lepas tu Bank Negara, Gubernurnya tahu duit tu masuk, bagi cadangan pada Datuk Najib dan sebagainya. Maksudnya secara sah lah duit tu masuk. Tapi bila kes ni dibawa ke mahkamah, menyatakan duit ni seleweng dan sebagainya, so macam mana benda ni boleh ditokok tambah maksudnya sehingga menjadi kes dekat mahkamah? Dan waktu itu macam Datuk kata tadi, polis, SPRM, pegawai kerajaan yang pergi ke Saudi tu. Dia kalau kita dengar perbicaraan tu seronoknya tu. Sebab dia mendedahkan segala-galanya perancangan jahat. Sebab seawal tahun 2018, seminggu lepas kemenangan PHS 1.0 tu, yang mana Atuk sebagai PM, dia dah panggil Tan Sri Fuzi dah. Pergi ke rumah dia. Kan? Ini dalam perbicaraan saya bagi tahu. Dia dah panggil siapa? Dia panggil Tan Sri Fuzi. IGP. Oh, IGP. Ketua Polis Negara lah. Untuk berikan dia laporan. Brief dia lah. Bagi untuk brief dia tahap mana lah siasatan dibuat atas Datuk Seri Najib bila nak didakwa. Begitu sekali tu. Dan cepat tu. Bayangkanlah SRC-nya lagi dengan penipuan NDP tu bukannya satu kes yang simple-simple tu. Betul, high profile case, complicated punya isu, kan? Boleh disiapkan dalam masa sebulan saja. Siasatan tu. Siasatan tu sebulan saja tu, dan cadangan daripada pihak IGP, Tan Sri Fuzi ni masuk dalam kandang saksi tu. Masuk Ya, masuk dalam kandang saksi. Dan dia memberitahu bahawa dia dipanggil oleh Tun Mahathir. Begitu. Ya, dia dipanggil oleh Tun Mahathir pada waktu itu, dan cadangan dia bukan Datuk Seri Najib jadi dakwa. Betul. Mana dia kata ni pihak pengurusan ni, pihak pihak bot ni pun terlibat. Pihak bot pun terlibat. Dakwalah semua. Kenapa Datuk Seri Najib sini itu tak dipandang? Cuma tapi dia jawab di situ pada masa itu, Tan Sri Fuzi jawab,
Dia kata dia tidak berminat dengan lain-lain tu, dia tak nak didakwa. Yang lain-lain tu semua jadi saksi je. Dakwa Najib seorang. Ada kenyataan di mahkamah ya? Iya, semua tu kenyataan di mahkamah lah saya cakap ni tu. Saya tak boleh nak reka-reka. Ya. Kita ulas apa yang disebut dalam mahkamah ya. Tapi dalam bahasa yang mudah lah. Dalam bahasa yang mudah lah. Jadi itulah yang yang dibangkitkan oleh Hafiz tadi tu. Macam mana benda ni boleh terjadi ya? Itu sebabnya ada dalang di sebaliknya. Ya. Nak dipersalahkan Datuk Seri Najib, itu saya katakan dalam salah satu interview saya tu, saya kata apa? Saya kata sepatutnya Datuk Seri Najib ni menjadi saksi. Datuk Seri Najib menjadi saksi pertuduhan ke atas CEO, CFO, ke atas chairman, ke atas pengarah board dan semua tu. Yang mana menyeleweng duit tu. Dia dah jadi saksi. Yang dia tuduhkan tu semua orang tu. Dia jadi saksi. Tapi terbalik pula dah, kawan tu pula jadi saksi, dia pula jadi orang kena tuduh. Okey Datuk. Inilah yang orang kata satu penginayaan yang besar terhadap Datuk Seri Najib, dan kita mesti faham betul-betul tentang fakta kesnya sebelum kita menuduh Datuk Seri Najib. Okey. Ya. Terima kasih Saudara Cikgu, Saudara MK. Jadi kita cerita ni, Datuk Najib punya cerita ni, saya tunggu besok lah pula nampak gayanya. Besok menutup, dan mahkamah Hakim Colin Lawrence Datuk Colin Lawrence dia dah nak pencen tahun depan katanya ya. Jadi dia dah tetapkan awal-awal tarikh keputusan 26 bulan 12. 26 bulan 12. Untuk keputusan. Jadi sama-sama lah kita doakan ya. Kalau saya Datuk, saya tengok wrap up yang dibuat oleh pihak pembelaan tu, satu demi satu semua sekali. Perfect. Orang kata apa, kita amat berpuas hati lah. Amat berpuas hati lah, dan kita meyakini bahawa Datuk Seri Najib ini tidak bersalah. Okey Dok, ini nampak gayanya sekarang ni daripada cerita Datuk Najib, kita cerita dari jendela Parlimen pula. Ya. Parlimen nampak gaya tu, saya melihat bahawa setiap ahli Parlimen itu mereka dipanggil sebagai, katalah Datuk Bangi ya. Ahli Parlimen Bangi. Ya. Dia tak sebut nama, dia tak sebut nama Datuk Zain. Ya. Jadi setiap ahli Parlimen bila berhujah di Parlimen, mereka dipanggil ni artinya kawasan artinya mesti menghormati rakyat yang mengundinya. Ya. Tiba-tiba ada pula ahli Parlimen yang menggelar. Contoh, apabila ini yang dibawa sekarang ini untuk minta sebagai satu tindakan tata tertib terhadap ahli Parlimen yang menuduh, kononnya mengatakan bahawa kawasan Hulu Langat tu dia panggil apa dia panggil? Langat Langat YB Hulu Langat. Hulu Langat. Saudara Mak Sani dia kata Hulu Laknat. Perkataan Hulu Laknat. Jadi apakah rakyat di Hulu Langat itu rakyat laknat? Begitu juga rakyat daripada Melaka dipanggil sebagai Kota Celaka. Kota Celaka. Jadi macam mana pandangan tu? Dia Awang Hashim ni memang biadab. Ya. Dia ni memang mulut dia celupa. Itulah ajaran PAS. Itu ajaran PAS tu suka macam tu. Dia suka menggelar-gelarkan orang. Kan? Kalau dia ikut ni lah, dia ikut presiden dia lah. Ya, dulu dia panggil Mahathir, Mahazalim, Mahafiraun. Ya. Geng-geng dia dulu, ajaran dia. Ajaran dia suka. Jadi kalau Datuk melihat dari segi legal point of view, tak boleh. Ini perangai dia. Okey, nampak tak dia beremosi dan dia tidak dapat nak kontrolkan emosi, dan dia tak sedar bahawa dia pun duduk dalam dewan yang mulia. Okey. Orang macam ni tu kalau duduk masjid pun mengumpat. Masjid. Siapa boleh banjir tu Alio kalau macam ni. Contohnya lah ya. Sebab apa dia tidak, bagi dia tidak terasa bersalah. Okey. Untuk dia mengumpat dan dia mengata ke orang. Dan dia memanggil orang dengan gelaran-gelaran yang buruk. Sedangkan Allah Taala dah sebut dalam Al-Quran. Ya, jangan kita memanggil orang-orang lain ni dengan gelaran yang buruk. Ya. Kan? Ini dia kata, kalau dia kata Datuk Bangi, ahli Parlimen Bangi, rakyat Bangi sungguh semua lah tu. Dia kalau dia sebut macam tu, Hulu Langat dia panggil Hulu Laknat. Laknat. Itu tak betul lah. Tak betul lah dah. Yalah, itu penghinaan. Ya. Sebab dalam Dewan Mulia ni bukan saja perkataan, perbuatan kita. Ya. Kan? Perbuatan kita, perkataan kita, pendirian kita hendaklah betul. Ya. Kan? Kalau kita membantah, ada kaedah nak membantahnya. Ya. Kan? Kita tak boleh nak mengundi dengan cara selain daripada apa yang telah dibenarkan oleh pihak pihak dewan. Okey. Ya?
dan kalau kita nak berbahaslah dengan kata-kata yang dibolehkan di dalam peraturan dewan. Betul tak? Jadi kalau dia katakan menggelarkan yang berhormat lain tu dengan gelaran kerana apa? Kerana tidak sehaluan dengan pendapat dia, ya. Jadi ini merupakan satu orang kata gelagat yang cukup memalukan. Tambah-tambah lagi kalau sewaktu dia memperkatakan perkara itu ada pula penonton daripada pelajar-pelajar contohnya. Ya. Jadi ini disiarkan satu belayar. Disiarkan satu hal. Tapi yang tengok live ni. Dalam dewan tu sendiri. Ini itu memang live juga tu. Betul. Tapi yang live dalam dewan ni, lepas tu tidak heran dah ya pelajar-pelajar ni bergaduh dekat sekolah tu. Kenapa dia kata, pemimpin kita pun bergaduh dalam dewan. Apa salahnya kita bergaduh? Tidak menunjukkan contoh yang baik. Adakah dia orang ni menggunakan kedudukan dia sebagai ahli parlimen ni dalam Dewan Yang Mulia tu dia ada immunity kan? Macam mana tu? Ya, immunity tu daripada disaman, daripada diambil tindakan undang-undang kan. Sebab tu kebanyakan kita dengar apabila mereka ni membuat satu tuduhan mereka cabar. Sebut kat luar. Sebut kat luar lah Bani. Sebut kat luar dia kata kan. Sebut kat luar tu boleh disaman. Kan? Tapi kalau dalam dewan tak boleh nak saman. Tak boleh disaman, maknanya immunity. Ada di situ kekebalan di situ kan. Dalam dewan. Kalau nak disaman hari-hari tak ada pergi dewan lah kan. Cerita menyaman je lah orang dalam dewan panas tu. Tuduh-menuduh semua berbangkit dalam dewan nak cerita dalam dewan. Tapi dia tidak boleh menyalahgunakan. Ini the word tak boleh kita nak menyalahgunakan, mengambil kesempatan di atas immunity yang diberikan itu untuk kita menghina orang, untuk kita menjatuhkan, mengaibkan, tak boleh. Boleh diambil jatuh kuasa tertentu. Ada tindakan di peringkat dewan. Macam menggelar-menggelar ni kan. Adakah tu setuju bahawa dia ikut presiden dia sebab presiden dia pun suka menggelar menggunakan ayat-ayat binatang dan sebagainya kan. Habis dah binatang kat bumi ni. Digelarkan kepada pemimpin UMNO tu. Itik patah kaki dah macam-macam tu. Betul. Itu itik, yang benda lain ular lah apalah semua. Macam-macam tu. Kerengga lah apa semua. Kita berlawan dengan dia habis semua dah sebut dah. Terus saya kata kera lah apa semua. Semua dah sebut dah. Tapi pemimpin kita bagus tu. Tak ada buat benda-benda macam tu. Ya, betul. Tak ada sebut, tak ajar ahli-ahli dia sebut macam tu. Saya sendiri pun tu, walaupun orang PAS ni dia kasar dengan UMNO kan, tetapi kita sendiri pun tak apa hati nak gelarkan dia dengan gelar-gelaran, dengan panggilan-panggilan macam tu lah ya. Walaun je lah. Walaun tu pun sebabnya kadang-kadang orang PAS pun dia bangga tu kita panggil dia walaun. Kenapa dia makin menjadi-jadi? Sebab walaun ni, walaun maknanya orang yang walak. Memberi walak. Ni walaun tu jamak, ramai-ramai bagi walak. Jadi kita panggil dia walaun. Nama macam malaun kan, bukan malaun ni walaun. Jadi dia bangga, kami walaun. Maknanya dialah orang yang mempertahankan pemimpin dia. Tapi dalam Islam kita tak boleh asabiyah. Kalau kita asabiyah, Rasulullah kata laisa minni, bukanlah daripada aku. Bagi orang yang bersifat asabiyah ni kan. Jadi asabiyah ni apa maksudnya? Maksud asabiyah ni tu dia menyokong perbuatan salah kumpulan dia. Itu yang dipanggil asabiyah. Asabiyah tu. Dia menyokong perbuatan salah. Kita boleh menyokong kumpulan kita, parti kita, tak ada masalah. Tapi kalau di saat parti kita membuat salah, kita jangan sokong. Betul. Bila kita sokong kita, misalnya orang kita, ini orang mana ni? Orang bulan tak, orang ni salah, siapa lawan dia salah. Tak boleh lah. Betul tak? Jadi sebab itulah kita macam Hafiz cakap tadi tu, ni ajaran siapa ni? Sebab pemimpin tu adalah contoh. Kalau pemimpin tu bercakap tak betul, maka anak buah sama. Walaun ni akan ikut perkara yang sama dengan sangkaan dia adalah pemimpin dia itu adalah betul. Baik Tok, kita nak pergi ke Sabah Tok. Jauh tu. Sebabnya Sabah, sebab saya melihat bahawa Parti Keadilan sudah melakukan jelajah di 9 negeri, 9 kawasan. Agak menarik jadi saya rasa inilah juga cara mungkin dalam pelbagai kerusinya yang akan ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Keadilan. Iaitu satu di kawasan N61 Segama, N72 Merotai, N18 di Nanam, N4 Dul Petagas, N23 N72 Merotai,
M20 api-api. Api-api ni Kota Kinabalu Dok ya. N42 melalap. Kawasan tanam. N50 gum-gum ya. Dan juga M54 Karamuning. Saya melihat tu, ini minta pandangan tu lah, bahawa kebanyakan kawasan-kawasan yang dijelajahi yang saya rasa mungkin dipersetujui oleh UMNO Barisan Nasional kerjasamanya adalah kawasan yang diwakili oleh warisan. Yang dulu ada juga merupakan tentangan daripada Perikatan Nasional. Yang daripada kawasan yang daripada UMNO Barisan Nasional dua saja, iaitu kawasan Gum-Gum, iaitu calon dulu Syuhami Nasir. Sekarang ni Ketua Perangan tak? Di Sabah. Dia dapat 2,800, sedangkan calon daripada warisan dapat 3,100. Dan calon bebas ni tinggi, itu dapat 1,600. Jadi sebab itulah rasanya Perikatan keadilan merasa untuk bertanding di situ. Begitu juga dengan Karamunting. Karamunting ni daripada banyaklah sampai 7 orang calon dan sebagainya, tapi kawasan ini saya rasa kawasan Cina ni rasanya. UMNO Barisan Nasional menurunkan Chu Kok Hu. Ini kawasan Universiti Malaysia Sabah kan? Dan kawasan ini menang oleh calon warisan. Jadi apa pandangan Dato'? Ya, bagi saya lah kawasan tu yang telah kita putuskan untuk bertanding tu adalah kawasan yang berpotensi menang. Dan juga 50-50. Kalau teruk sangat memanglah kita tak bertanding kan. Dan tapi yang ini yang akan bertanding ni keadilan. Keadilan, yalah, keadilan yang akan bertanding lah. Sebab kita tengok sekarang ni keadilan dia bertanding pun tak banyak kursi sangat tu. Saya dapat 9. 9 ya. 9. Mungkin 9 atau 10. Gitulah ya. Tapi kalau dia putuskan 9 lah. Tetapi yang menariknya kita sendiri, kita tengok UMNO ya, berapa banyak kursi yang akan kita bertanding. Itu belum dapat keputusan lagi tu. Belum dapat keputusan lagi. Tetapi mengikut seusaha Barisan Nasional, Dr. Zamri, kata semua dah ready ya. Dah wrap lah semua dah. Persiapan semua dah. Nama-nama pun dah ready dah lengkap, nama-nama calon pun dah lengkap semua sekali. Jadi berapa jumlah dia tak beritahu lagi lah. Tak beritahu lagi. Ada yang kaul satu pendapat tu kata 38, ada kata 48 kan. Jadi apa pun kehendak, kalau mengikut kehendak daripada UMNO Sabah tu naklah jumlah yang besar kan. Mungkin kerana nak please kepada ketua-ketua bahagian ya. Tetapi pokoknya ialah kita bertanding nak menang. Kalau kita dah tahu kalah, buat apa kita bertanding? Betul. Jadi dan untuk kita mengatakan bahawa kita menang simple majority atas UMNO saja pun tak ada dah begitu ya. Maknanya kita sekarang ni bersedia untuk menjadi kingmaker lagi lah. Tapi maknanya untuk menjadi kingmaker tu kena jumlah yang selesa lah. Dan kita kalau kita sendiri mendapat jumlah yang selesa, misalnya dalam 20 kursi lebih ya. Jadi kita perlukan berapa belas kursi saja lagi, kurang daripada 12 kursi mungkin ya. Untuk kita membentuk kerajaan. Dan juga kitalah yang akan lead the government. Itu yang kita perancangan tu memang cukup baik dan cukup cantik sekali tu. Walaupun kita lihat cabaran kita tu apabila GRS mengisytiharkan mereka bersama dengan PH, jadi nampak seolah-olah macam di situ ada sikit pertemuan. Itu dia kata mungkin ada berlaku pertindahan kursi pula. Pertindahan kursi. Jadi di situ kan. Tetapi kita tengok dari sudut yang positif lah. Saya tengok presiden sendiri tidak melenting. Saya tengok Bong pun tidak melenting. Saya kata ni apa dia punya bacaan dia, strateginya. Saya curious lah ya. Tertanya-tanya lah ya. Saya tanya juga kawan-kawan kita yang lain. Rupanya ada strategi presiden. Jadi cerita strategi tu kita tak boleh nak cerita ke orang. Tak boleh cerita ke orang, betul. Jadi saya kata hebat. Kalau macam ni memang hebat. Jadi kita maknanya menukar ancaman itu sebagai opportunity. Ini cukup cantik lah apa yang dibuat oleh presiden ni. Dan kita mengharapkan tidak ada yang mereka yang tidak terpilih sebagai calon, terutama sekali di kalangan pimpinan ketua bahagian, tidak melenting je lah tu. Tidak melenting dan tidak buat hal lah.
Dan perkara ini saya percaya bahawa telah pun ditangani lebih awal. Ya. Dan UMNO dengan Pakatan Harapan dah selesai, tak ada masalah. Dah selesai lah, tak ada masalah dah. Dan inilah calon-calon kita lah maksud saya tu. Yang berhasrat nak bertanding ni. Kan, tapi tidak dicalonkan ni. Kita harap mereka ni tidak melenting lah. Tidak membuat suatu tindakan yang boleh menyebabkan lemahnya kita di sana lah. Tak berlaku lagi Faisal lompat-melompat lah. Jangan. Dan itu juga antara perkara yang diambil pertimbangan oleh pihak pengurusan tertinggi, iaitu mencari orang yang loyal kepada parti. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jangan nanti besok kita dapat sikit dah pergi lompat-lompat sana. Kita risau sebab apa? Benda tu dah pernah berlaku pada kita tu. Pernah berlaku pada kita. Pasca PRU yang 14 tu ramai-ramai pergi melompat. Tapi akhirnya kalau mereka ambil contoh itulah tu, akhirnya tak pergi ke mana pun yang lompat tu. Betul. Duduk dalam longkang tu je lah. Lompat dalam longkang tu kan, sampai haralah kita tengok sekarang ni. Betul. Parti mereka yang lompat-lompat mengkhianat ni tu. Itu dalam perjuangan begitu tu ya. Dan saya tak fikir pun mereka akan mengulangi lagi apa yang telah dilakukan oleh Haji G and the gang lah. Saya mengharapkan nanti kalau Datuk balik dari Sabah nanti kita nak mengadakan satu siri Datuk menceritakan apa pengalaman Datuk di Sabah nanti. Boleh. Sebab kita keadaan masa Datuk tadi cerita pasal panjang sangat. Dah pukul berapa Datuk? Dah habis dah Datuk. Ya Allah. 1 jam Datuk. Saya rasa macam baru setengah jam. Iyalah sedap saya dengan Datuk ni. Maklum saya dah peguam bercerita tentang mahkamah apa semua habis kan. Fakta-faktanya kan. Fakta. Bila kita bercakap tentang fakta, kita rasa. Dan sekarang ni ada lebih kurang 11,500 yang kata nak cerita pasal bersatu tak sempat dah. Tak sempat lah. Saya kan nak bercakap pasal bersatu, nak cerita pasal Sabah tu ada lagi soalan tu. Ada lagi. Tak dan lah. Jadi Hafiz. Ya, seperti biasa saudara, besok kita mulakan hari kita dengan bangun pagi. Kalau boleh kita solat subuh berjemaah di masjid atau surau. Berhampiran dengan rumah kita ambil fadilat dan ambil pahala solat berjemaah itu. Dan seperti biasa, seperti saya ingatkan diri saya dan juga pelayar-pelayar kita tu, kita kena sentiasa berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hari kita dipermudahkan urusan esok, insya-Allah. Kita jumpa lagi malam esok. Datuk? Saya mendoakan agar urusan kita di Sabah berjalan lancar dan Allah SWT memberi peluang kepada kita untuk menuju kembali Sabah. Okey. Dan untuk besok untuk Datuk Najib? Datuk Najib. Dan untuk Datuk Seri Najib, insya-Allah esok kita akan melihat satu repak yang cukup sempurna daripada pihak pembelaan dan dia menjadi suatu pertimbangan kepada pihak mahkamah untuk membebaskan Datuk Seri Najib. Dan Datuk sendiri akan mengadakan live dari sana di ini. Ya, insya-Allah saya akan memberikan sedikit pandangan dan ulasan. Okey, pada teman-teman, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Zaidi atas dalam kesibukan sebagai peguam. Hari ini hari Senin. Banyak kes juga yang nak tengok kan. Jadi masih lagi berkesempatan untuk kita dan kita akan bertemu lagi dengan Datuk Zaidi selepas beliau balik dari Sabah nanti untuk kita menceritakan apa pengalaman-pengalaman dan keyakinan dan sebagainya lah apa yang berlaku di Sabah. Untuk teman-teman di Sabah, hari ini dah masuk dah 3 bulan 3 bulan lagi 5 hari je lagi. Sebab 5 hari lagi kita dapat tahu calon-calonnya. Tenang-tenangkan fikiran. Jangan lompat-melompat dan paling penting santunlah keluarga anda, jagalah negara kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk. Saya ucapkan saudara, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.